Kali ni aku nak angkut korang semua terjah ke selatan tanah air. Bukan sekadar jalan-jalan kosong, tapi merupakan satu pengembaraan mesin masa dekat negeri yang memang terkenal dengan sejarah di Malaysia. Macam-macam pot menarik kita orang redah dan merasai makanan best yang membuatkan diet kita orang semua ke laut. Sempat juga kita orang layan pelbagai aktiviti sepanjang di Melaka. Tapi trip kali ni ada drama sikit sebab jujur aku cakap banyak plan asal kita orang tak menjadi langsung. Kalau nak tahu apa punca dia, jom layan video jejak warisan dan selera di Melaka. Jom bantu aku share, like, subscribe dan follow juga di media sosial yang lain supaya korang tak terlepas video menarik yang akan datang. Terima kasih atas sokongan korang selama ni. Korang memang awesome. Perjalanan kita orang ni bermula seawal pagi lagi dari Selangor, meredah Lebuh Raya dengan penuh semangat untuk memulakan percutian. Sebab saja kita orang nampak signboard Tol Melaka, terus terasa aura percutian tu menyapa, seolah-olah bandar bersejarah ni sedang mengalu-ngalukan kedatangan kita orang. Kita dah sampai ke destinasi pertama berjalan di Melaka ni. Aku harap suara aku dengar lah dekat sini sebab aku parking dekat tepi jalan je. So kita singgah sekejap di area berdekatan. Aku tak ingat nama tempat ni, tapi nama restoran destinasi utama kita adalah Bigfoot Kitchen. Jom. Tersembunyi di tengah-tengah kedamaian kampung Bukit Baharu yang masih mengekalkan suasana desa yang tenang, rupa-rupanya wujud sebuah pot makan menarik yang dikenali sebagai Bigfoot Kitchen. Restoran ini bukan sahaja menjadi tumpuan kerana hidangan Melayu autentiknya yang padu, tetapi juga kerana suasananya yang cukup mesra dan selesa. Dekat sini kita servis lain diri je. Nasi kita ambil sendiri, lauk pun kita ambil sendiri. Jom kita tengok lauk. Terletak strategik di nombor 1 Kampung Duyung, lokasi ini memang mudah untuk dicari bagi sesiapa yang memburu kualiti makanan yang segar dan menyelerakan dalam suasana yang bersahaja. Pelbagai jenis lauk pauk yang ada di sini dan yang paling wajib cuba semestinya asam pedas. Ayam dia nampak sedap lah, macam ayam eti kali dia. Bagus juga dia buat benda ni. Sambil-sambil kita ambil makanan ni, kita boleh letak kat sini. Tak adalah kita nak kena pegang sepanjang masa kan. Dekat sini dia dah susun makanan siap-siap by section supaya semua pengunjung mudah untuk buat pilihan. Lepas korang dah ambil makanan, di penghujung meja korang boleh terus membuat bayaran. Memang senang sebilayan diri dekat sini. Dah settle bayaran, korang ambil sendiri minuman di kaunter yang dah ditetapkan. Tunjuk resit ni. Resit dekat ni. So kita ambil air dekat kaunter. Lepas kita buat pembayaran, kita kena ambil air dekat kaunter. Kita ambil ayam dengan ikan bakar. Saya rasa ikan bakar tu. Mari kita rasa ikan bakar petai. Kalau Melaka ni macam pedas sikit. Pedas tak? Sedap. Tapi tak pedas pun lah. So kalau kat Melaka ni memang wajib lah korang nak kena try asam pedas Melaka. Untuk asam pedas ni aku nak rasa kuah dulu. Macam aku ni peminat asam pedas jugalah. Oh, dia agak pedas. Tapi kalau untuk tekak aku sukalah. Orang kat Melaka ni wajib pun datang Melaka ni makan asam pedas. Orang pun dah makin ramai kat sini. Aku pun dah basah jeruk berpeluh. Jom kita pergi ke destinasi seterusnya. Kita nak pergi pusing Bandar Hilir ni. Masalah satu adalah parking dan jam. Sangat jam. Tahulah sempat ke tidak pergi ke sini. Seterusnya, kita orang terus gerak ke Bandar Hilir Melaka. Jarak tak jauh pun, lebih kurang 5 km sahaja.
Dekat sini korang kena sabar sikit lah sebab sini memang jam. Okay, Alhamdulillah dah sampai juga kita di Bandar Hilir. Sebenarnya dia nak pergi ke Bandar Hilir ni memang susah gila sebab parking dia rasanya macam payah. So kita orang parking dekat Hard Rock Cafe tapi sebagai non-guest lah. So harga dia lebih kurang RM10 sekali masuk. Bandar Hilir merupakan pusat sejarah, budaya dan pelancongan utama negeri Melaka. Tempat ini juga telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008 bersama Georgetown Pulau Pinang. Keunikan seni bina, kepelbagaian budaya serta warisan sejarah menjadikan Bandar Melaka destinasi wajib dikunjungi pelancong tempatan dan antarabangsa. Korang tengoklah sendiri, walaupun tengah panas, pengunjung tetap ramai, memang meriah. Ramai gila orang hari ni. Pusing. Sekarang kita ada dekat Bandar Hilir Melaka. Dekat sini boleh katakan dia center of Melaka lah kot. Sebab dia menjadi tumpuan para pelancong untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan ini. Jadi macam aku sendiri ke sini pun dengan family. So keadaan tengah hari agak panas lah. Orang pun sangat ramai hari ni. Mungkin ada program ataupun ada pelancong dari luar negara yang hadir datang ke sini. So kalau kau datang ke sini paling okey korang boleh naik beca yang ada dekat sini. Perkhidmatan dekat sini korang boleh je survey dengan semua pemandu beca dekat sini. Harga atau sebagainya ataupun package atau mungkin ada destinasi-destinasi tertentu yang mereka akan berhenti. Jom kita tengok. Masa naik beca ni, korang boleh request nak minta pasang lagu apa ataupun hanya diam dan menikmati pemandangan sahaja. Sebelum korang naik, eloklah korang tanya sendiri penunggang beca ni, package dan sebagainya. Package, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula kita pergi ke bermula ni, What? Kita akan lalu ke sini kapal untuk bergambar, untuk kesemua bergambar dan river cruise. Lebih cantik malam kita bergambar di sini dan kita lalu Taman Sari. Untuk tak pemandangan atas bawah lah Taman Sari ni. Dan kapal terbang lama kita lalu akan bergambar. Dari sekitar api kita bergambar. Ada beberapa museum untuk masuk, untuk kelihatan rumah museum tempat lama. Dan Kota Formosa tahun 1911. Aku cepatkan je lah part ni sebab brother ni dia ceritakan apa package yang ada dengan menaiki beca dia ni. Sepanjang perjalanan ni nanti korang akan berhenti di beberapa checkpoint seperti yang brother beca tadi bagi tahu. Setiap tempat ni ada nilai sejarah dan ceritanya sendiri. Kalau berkesempatan dan ada masa lebih, korang boleh melawat dan masuk ke setiap bangunan dan baca info menarik dekat situ. Ni kereta api Antara tempat yang aku singgah lama sikit adalah di Kepala Air Formosa ni. Kota Air Formosa bermaksud yang termasyhur dalam bahasa Portugis merupakan sebuah kubu yang telah dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Air Formosa terletak di Bandar Hilir, Melaka, bersebelahan replika Istana Kesultanan Melayu Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Tak dan aku nak keliling, anak dah nangis. So aku minta brother ni caw dulu. Sebelum nangis makin kuat. Kalau korang sampai ke sini, aku cadangkan untuk korang ambil masa lama sedikit. Sebab kawasannya sangat luas dan penuh dengan informasi serta maklumat menarik berkenaan Melaka yang mungkin sebelum ni korang pun tak tahu. Okay, dah lah aku rasa cukup lah kot berpusing di Bandar Hilir ni. So kita gerak ke destinasi seterusnya lah.
Destinasi seterusnya kita orang gerak ke homestay. Tak jauh pun dari Bandar Hilir, lebih kurang 5 km sahaja. Homestay ni terletak di Malim Jaya. Agak okey lah bagi kita orang sebab kawasan ini terletak di tengah-tengah dan dekat dengan tempat kita orang plan nak pergi. Macam kita orang ni, tempat bermalam tu tak penting sangat. Yang penting selesa dan berpatutan. Kalau korang nak berehat dan bersantai di Melaka, aku akan sarankan korang singgah di Pantai Kelebang. Jarak dari homestay pun lebih kurang 5 km je. Pantai Kelebang ni menghadap Selat Melaka dan menarik untuk dikunjungi seisi keluarga. Kalau korang nak tahu, Pantai Kelebang ni terkenal disebabkan pasirnya yang putih bersih dan suasananya menarik, terutamanya masa matahari terbenam. Alhamdulillah petang ni kita berkesempatan singgah di Pantai Kelebang di Melaka. So dekat sini sebenarnya banyak aktiviti menarik. Macam contohnya korang boleh main kuda, boleh main manah, dan juga korang boleh tengok kan ke belakang ni ada boleh bermain ATV. So tinggal korang nak datang sini dan pilih mana aktiviti yang korang suka saja. Jadi sekejap lagi kita orang akan pergi pusing-pusing dekat kawasan jualan-jualan makanan ni, dan kita nak tengok apa yang ada, dan kita nak cuba aktiviti memanah dan juga ATV sekejap lagi. Jom. Aktiviti pertama yang kita orang cuba adalah bermanah. Macamlah dekat tempat lain tak ada kan aktiviti manah ni. Tapi tak salah pun kita nak cuba, support orang muda berniaga. So sebelum bermula, diorang ni akan terangkan sedikit bagaimana nak memanah dengan cara yang betul. Korang bayar RM10 je dan akan dapat free coaching. Assalamualaikum kepada semua. Kalau siapa-siapa yang ada datang kat Melaka ni, Pantai Kelebang, belah sini berhadapan dengan Fun Fair, ada tempat memanah archery. Okey. Kalau berminat boleh datang sini. Harga RM10 8 shoot. Kalau berminat boleh try. Sini free coaching. Yang ni pun macam menarik kalau nak cuba. Dekat sini juga korang boleh cuba aktiviti menunggang kuda. RM30 untuk 15 minit. Tadi aku tengok macam syok dia orang main ATV ni. Sebabkan itulah aku pun nak main jugalah dekat sini buat hilang bosan. Kalau korang nak main ATV dekat sini, dia orang ada sediakan package. Macam aku ni, aku hanya ambil untuk 15 minit sahaja. So harga dia RM30. Dia tak panjang mana pun dan tak luas mana kalau nak dibandingkan dengan tempat lain. Tapi seronoklah juga sebab suasana tu agak menariklah dekat situ, dengan matahari terbenam, pengunjung yang datang ramai dan macam-macam lagi. Pantai Kelebang ni memang ramai betul orang. Dekat sini juga ada perkhidmatan sewa kerusi dan meja. Suasana matahari terbenam dekat sini memang mengujakan. Korang tengoklah sendiri. Lepas tu, jom aku bawa korang pusing di food truck ni. Banyak jugalah menu dekat sini. Macam-macam ada. Jom pusing dulu. Selain makanan, barangan seperti kasut dan pakaian pun ada. So kita nak try food ni street dekat Kelebang ni.
Asyik try yang tempat yang sama je. Jom kita try yang malam pula. So, waktu pun dah malam, jom kita ke tempat seterusnya. Untuk aktiviti malam pula di Melaka ni, banyak tempat sebenarnya korang boleh pergi. Tapi kalau korang peminat bandel dan barangan rare, aku suggestkan korang ke sini. Ramai peniaga dari pelbagai jenis barangan. Nak cari pasar ni tak susah mana pun. Cari atau Google sahaja UTC Melaka, pasti jumpa. Ada macam-macam sini nama. Kita cari yang Sarawak punya twist. Cash value. Ni Semua cari yang Sarawak punya twist. Tapi cuma ni tahun bila? 58 King Dogs. Perayaan British Colonial zaman zaman bapa. Zaman lama punya ni. Aku pun dah tak wujud lagi dalam dunia ni. Kawasan sini agak besar jugalah. So dia ada banyak baju bandel, lepas tu rare collection dan juga makanan yang ada dijual dekat sini. Kalau korang peminat barangan-barangan lama memang dan juga bandel, memang korang kena datang ke sini. Condition pun masih elok lagi. Cuma kena cari saiz yang sesuai lah. Harga bermula dengan RM20. Kalau ambil dua dapat RM30. Kita try dulu. Suka. So tak memasal-masal kita beli kasut hari ni. Layan je lah. Lawa pula tengok. Bila dah lewat malam sikit, orang makin ramai. Waktu kita orang sampai mula-mula tu, dia taklah ramai sangat. Tapi sekarang ni dah makin meriah lah. Mungkin sampai lewat malam nanti lagi meriah. Dekat sini juga ada kawasan untuk makan dan minum sekiranya korang lapar ataupun dahaga. Untuk malam ni, aku tak sarankan korang ikut flow aku ni sebab aku gerak jauh sikit. Kita orang makan di Alur Gajah Melaka. Sebenarnya banyak je kedai makan best dekat Bandar Melaka tu, tapi disebabkan ada hal sikit, jadi kita orang makan di Alur Gajah je. Nikmat Tom Yum Seafood ni terletak di Taman Seri Paya Rumput 7650 Alur Gajah Melaka dan merupakan destinasi popular untuk penggemar ikan bakar serta masakan Thailand. Sebenarnya kan hari ni kita orang ni macam struggle sikit lah untuk pergi ke tempat-tempat yang menarik dekat Melaka. Jadi kita orang rancang nak cari kawasan di luar sedikit daripada Bandaraya Melaka. So kita berada di satu restoran Nikmat Tom Yum Seafood yang berada di luar sedikit supaya kita tak berebut dengan ramai orang. Kalau tanya pendapat aku, kawasan Nikmat Tom Yum Seafood ni memang strategik, berada di tepi jalan je. Meja pun banyak dan paling penting kita orang order dan tunggu makanan tak lama pun. Memang cepatlah dia masak. Memandangkan kita singgah di kedai seafood ni, aku sebenarnya dah lama jugalah tak makan nasi goreng USA. Tapi itulah payah betul nak jumpa nasi goreng USA yang sebenar kan. Sebab nasi goreng USA sebenarnya dia bukan ada daging macam ni dengan telur, tapi dia ada udang, sotong, ayam. Tapi hampir semua tempat yang aku pergi macam dah tak ada kan yang macam tu, tapi tak layan je lah.
So, hari pun dah lewat malam. Mari kita balik ke rumah dulu dan tidur. So, kita sambung perjalanan kita di Melaka ni esok pula. Kalau korang pergi Melaka dan tak tahu sarapan kat mana, aku akan sarankan korang untuk pergi singgah ke roti canai kayu arang yang terletak di Bacang, Melaka. Dekat sini, korang kena order dulu dan baru diberi meja setelah membuat pembayaran. Suasana hari ini memang meriah betul, mungkin disebabkan hujung minggu. Dari mula aku sampai, orang tak henti-henti singgah di kedai ini. Semua menu diorang letak dekat kaunter, senanglah nanti nak order makan apa nanti. Satu je. Makan. Kalau roti kosong 2. Tak datang. Tak datang. Okey, ni nasi lemak. Ni mi kari lontong laksa bakso. Ni roti canai sayang. Yang bayar dia tu dol, tampal, sarang burung. 3 roti ni telur goyang dia ada 2. Dol ni banjir, tampal tak banjir, sarangnya dia ayam. Okey. Sarang. Apa yang membezakan kedai roti canai di sini berbanding kedai lain adalah teknik masakannya. Dekat sini, roti canai dibakar dengan menggunakan kayu arang. Rasa smoky itu yang membuatkan roti ni berasa unik berbanding yang lain. Korang boleh tengok sendiri betapa ramai penyembah roti canai diorang tu. Itu maksudnya memang banyaklah pelanggan yang order dekat sini. Secara keseluruhan, tempat ni sangat selesa dan luas. Parking pun mudah dan paling penting servis dekat sini memang tersusun. Tak lama pun kena beratur. Selain daripada roti canai, pelbagai menu lain yang ada jual di sini. Dia ada buka gerai-gerai kecil untuk membantu juga peniaga lain sekitar kawasan ni, macam contohnya sate dan macam-macam lagi. Akhirnya sampai sudah ke semua makanan yang kita orang order hari ni. Jom makan. Okey, alhamdulillah kita sempat singgah bersarapan pagi di Roti Canai Kayu Arang Melaka. Kalau ikutkan roti canai ni dia berdekatan je dengan homestay yang kami sewa. So dekat sini walaupun ramai orang beratur, tapi dia punya servis memang laju lah. Untuk siapa yang first time datang sini, korang kena beratur dulu, nanti pilih menu, buat pembayaran dan juga nanti akan diberi meja. So lepas korang diberi meja baru korang boleh duduk. Kalau tak, korang kena tunggulah sampai ada orang balik ataupun meja kosong. Ni untuk anak aku. Allah, tak apa, sambung je, sambung. Set jatuh lah pula kan. Okey. Set jatuh sebab anak aku gegar meja kan. So aku order ni lah, roti kukus untuk anak aku. Roti kukus ni ada butter dan kaya. Dan juga aku nak cuba dia punya roti sarang burung. Tapi roti sarang burung kat sini dia hanya ada ayam saja. Kalau tempat lain ada daging. Kalau ikutkan aku memang lebih suka yang daging lah. Tapi tak apa, kita try dulu. Kita ambil dia punya isi kan. Dia punya isi ni kita rasa. Okay. Dia punya rasa pula, dia punya roti. Roti dia agak crispy ke? Agak crispy ke? Sekejap. Aku cuba nak membayangkan dia ni rasa apa. Dia macam kari, rendang tak rendang. Saya nak explain, tapi dia sedikit, orang kata sedikit pedas lah. Kita dah siap makan.
kita dah siap makan di roti canai kayu arang. Roti canai kayu arang ni orang ni memang ramai lah. Tapi apa yang aku boleh cakap, kalau sistem ni betul, walau orang ramai macam mana pun, perkhidmatan ataupun servis dia akan cepat. Aku boleh kata bab servis memang terbaik walaupun ramai orang. Jom. Lepas bersarapan pagi, kita orang terus gerak ke Bandar Hilir semula untuk berjalan-jalan lagi di sekitar situ. Semalam nak jalan lama sikit, tapi anak nangis je sepanjang perjalanan. Masa aku pergi ni waktu pagi. Waktu pagi ni tempat ni masih belum operasi, tapi saja je singgah. Okey, lepas kita makan sarapan pagi tadi, kita orang sebenarnya nak terus gerak ke Bandar Hilir nak beli cenderahati, tapi menekan ada masa sikit lagi dan anak aku pun macam okey sikit pagi ni. So kita orang singgah sekejap je dekat Melaka River Cruise ni. Melaka River Cruise ni pada waktu kita orang pergi ni dia tak buka lagi. Mungkin waktu operasi dia tengah hari sampai malam. Dan berhampiran dengan Melaka River Cruise ni juga pun ada floating market yang aku tengok antara salah satu tempat. Sorry, video terpaksa potong setakat ni sebab storage memory phone aku dah penuh. So aku kena padam dulu video-video yang lama yang aku simpan dekat phone. Kita dah sampai di kompleks Museum Samudra yang berdepan dengan Medan Cenderamata Samudra. So kita nak tengok dan kita nak masuk pun ke dalam museum ni. Museum Samudra terletak berhampiran muara Sungai Melaka di Bandaraya Melaka. Museum ini merupakan sebuah replika kapal layar Portugis yang dibina seperti skala asalnya, dan di dalam kapal ini menempatkan pelbagai pameran menarik tentang sejarah Melaka. Museum Samudra ni ada satu replika kapal yang sangat besar. So kita nak tengok apa yang ada kat dalam. Okey. Agak tinggi. Replika lah rasanya. Replikanya. Okey, sinilah dia punya lantai. Museum Samudra juga mempamerkan lukisan, peta lama, model kapal dan artifak berkaitan maritim dan perdagangan di Melaka. Dekat atas ni korang boleh tengok replika ruang bilik kapten kapal ni. Ruangnya taklah begitu luas pun sebenarnya. Kapal ni agak besar juga tapi bila tengok dari bawah dia nampak tinggi, tapi bila duduk atas ni dia tak adalah gaya sangat pun. Tengok dekat sini dia ada paparkan juga pelbagai jenis model ataupun pelbagai jenis kapal pada era Melaka terdahulu. Kita boleh tengoklah daripada sekecil-kecil kapal sehingga sebesar-besar kapal seperti itu. Replika di luarnya seakan sama, tapi dia tidaklah menggambarkan saiz yang sebenar. Korang boleh tengok sendiri kat sini. Kalau ada peluang datang ke Melaka, singgah je sini sebab RM10 je kalau nak masuk sebagai warga negara Malaysia. Yang ni merupakan model kapal perang Inggeris. Ini pula kapal perang Portugis. Ini kapal Jong Cina. Yang ni asal inilah mungkin perkataan asal Kelantan, Laca. Ini pula replika yang menggambarkan peralatan-peralatan yang dibawa di atas kapal. Barang ni merupakan rampasan dari Kesultanan Melayu Melaka yang dibawa lari Portugis masa mereka berjaya menawan Melaka.
Dekat bahagian bawah pula, korang akan melihat replika senjata dan juga mata wang lama yang digunakan pada era Kesultanan Melayu Melaka. Kalau skamer-skamer tu nak duit dinar masa lama, yang ni kot dia cari tu. Kan macam dia tanya dia PM kita, dia kata anda ada duit shilling lama? Duit ni kot yang dia orang maksudkan. Mungkin nilai dia sangat berharga sekarang Sini pula ruangan seakan penjara kepada hamba dan tahanan perang. Replika hamba yang dikatakan sedang menunggu hukuman akan diletakkan di sini. Portugis ni dulu bukan sahaja dia rompak barangan berharga seperti emas. Diorang ni pun rampas khazanah manuskrip pesuratan Melayu. Ni apa dia? Mungkin orang tertentu je boleh nampak apa dia kat sini. Kan? Sebagai tanda sokongan kepada industri pelancongan tempatan, aku belilah fridge magnet ni yang berharga RM55 yang ada gambar muka kita orang dekat situ. Okey. Jom kita cari cendera mata pula dekat Medan Samudra. Jom. Medan Samudra ni merupakan destinasi wajib dikunjungi bagi korang yang nak menghargai kraftangan tempatan. Okey, sekarang kita berada dekat Medan Cendera Mata. Bukan Medan Cendera, Medan Samudra untuk kita cari cendera mata untuk dibawa pulang ke rumah. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Terletak dengan strategik bertentangan dengan Muzium Maritim, kedai 2 tingkat ini dikhususkan untuk kraf tradisional Melaka, menjadikannya tempat yang sesuai untuk membeli hadiah unik untuk keluarga dan rakan-rakan. Medan Samudra berfungsi sebagai perhentian rehat yang sempurna untuk pelancong yang letih berjalan di sekitar Bandar Hilir ni. Tingkat bawah menjual pelbagai jenis cendera mata, manakala tingkat 2 pula menempatkan medan selera yang menyediakan pelbagai masakan Melayu Melaka termasuk hidangan popular seperti asam pedas. Majoriti kedai di Medan Samudra tertumpu kepada penjualan cendera mata termasuk rantai kunci, baju tee, pakaian wanita dan pelbagai barangan kraft seperti penutup makanan dan bakul. Walaupun pilihannya agak terhad berbanding tempat seperti Pahlawan Walk, kedai-kedai di sini masih menawarkan pelbagai barangan tempatan yang menawan. Okay, sambil-sambil aku nak try capability low light bagi Insta 360 S4 ni. Katanya untuk 5.7K resolution dia akan menghasilkan situasi low light yang lebih baik. Jadi kita nak try. So sebelum ni Insta360 ni dia tak berapa bagus dia punya performance dalam keadaan yang gelap. Jom kita try. Okay? $25. Banyak saiz ke? Ada sampai 4XL. Okay. Alright. Kita beli baju untuk kasih. Berapa 18? 18 kan?
Dekat tingkat 2 ni, kita orang singgah di sebuah kedai khas menjual baju kebaya nyonya. Pelbagai jenis warna yang ada yang korang boleh padankan sendiri dekat sini. Jom lah, kita balik. Balik lah. Cukup untuk hari ni berjalan dekat sini. Kita boleh pulang. Let's go. Destinasi terakhir sebelum balik ke KL, kita singgah sekejap di Geria Antarabangsa Limbungan. Jom. Sebabkan tadi Geria tak masak lagi, so kita tunggu agak lama. So kita bertukar fikiran pergi ke tempat satu lagi, mencuba nasib sama ada dapat ke tidak kuih Geria hari ni. Sebab kita orang rushing nak balik Selangor sebab kerja pula, kerja petang ni. Jom kita tengok. Kita balik lah sayang. Kita balik lah. Petang kang ada kerja pula. Nampaknya kehampaan untuk hari ni. So tak apalah, tak ada rezeki untuk makan Geria. So kita balik lah. Ada rezeki nanti kita datang Melaka, kita pergi pula. Sebab kita orang tengok tadi Geria pun masih belum buat. Mungkin terlalu awal kita orang datang. Dan orang pun ramai sangat beratur. Tak apalah. Disebabkan kekecewaan tak dapat kuih Geria, kita orang terus ke Batu Berendam untuk cuba cari lagi memandangkan jalannya sehala masa nak balik ke Selangor. Okey, memandangkan tadi kita orang tak dapat merasa kuih Geria Antarabangsa dekat Limbungan tu, kita orang singgah di Coconut Shake Batu Berendam. Dan sini ada jugalah jual kuih Geria Antarabangsa. Jom kita tengok. Kalau korang nak ke sini, korang search je Coconut Shake Batu Berendam. Dekat sini ada banyak kedai. Kuih Geria Gula Melaka pun ada. Dekat sini tak ramai sangat beratur macam di Limbungan tu. Untuk korang yang rushing nak balik cepat, tak nak beratur lama, aku rasa memang sesuai untuk korang ke sini. Gerai yang aku cakap tu ini lah. Kuih Geria Batu Berendam. Sini tak ramai yang beratur. Selain kuih Geria, kuih lain pun ada dijual di sini. Kuih Geria di sini dibuat fresh-fresh dekat belakang dan jual di depan kedai. Seterusnya, aku singgah di Coconut Shake yang merupakan minuman kegemaran aku. Korang tengok sendiri, berapa banyak mesin blender ni diorang ada. Itu tandanya apa? Tanda kedai ni laku lah. Dekat sini ada dua jenis minuman dijual, iaitu Coconut Shake dan Plum Shake yang harganya bermula dari RM5 hingga RM6.50. Korang boleh pilih sendiri je dekat sini. Coconut Shake dekat sini dia menggunakan kelapa tua, jadi bila korang minum akan ada rasa tekstur isi kelapa tu. Dan disebabkan itu, bagi aku Coconut Shake ni special lah. Selain Coconut Shake yang ada di Kelebang, kat sini pun ada jual Coconut Shake. Kalau boleh tengok sini, dia punya mesin tu ada banyak gila.
Bukan sahaja coconut shake dan kuih keria yang ada jual di sini. Kuih goreng-goreng seperti sosis dan nugget pun ada. Batu sekali lagi. Batu sekali lagi. Tunggu dia. So, sedap. Selain dari itu, dekat sini juga ada satu kedai yang menjual pelbagai oleh-oleh yang boleh dibawa pulang ke rumah sebagai tanda kenangan. Okey, maka dengan ini berakhirlah percutian kita ke Melaka. Percutian yang sangat dramatik.